Ustaz, ni cerita bab raya. Orang dulu-dulu beraya tu dia pergi berhibur lah maknanya. Pergi tengok konsert, pergi tengok wayang sampai 2-3 panggung. Mana tu raya dulu? Orang dulu dengan sekarang ni macam mana? Itulah dia ya. Memang betul lah kata awak tu. Memang tahun 70-an, 80-an tu sebahagian orang Islam, masyarakat Melayu khususnya, kalau raya je, menuju pengwayang lah ramai-ramai. Berebut tiket. Sampai patah-patah jari ada yang macam-macam lah. Maknanya pada ketika itu raya tu memang nak berhibur lah. Yang ni di antaranya pergi tengok wayang. Hari pertama tengok wayang, hari kedua sampai hari ketiga. Ni suka tengok wayang. Kemudian kadang-kadang tengok wayang ni bercampur lelaki perempuan tu. Tak ada langsung batasannya. Tak ada batasan langsung. Maknanya tak ada batasan antara lelaki perempuan. Orang perempuannya dengan melawanya, dengan tak tutup auratnya. Seolahnya tak ada hukum lah pada ketika itu. Maknanya saya raya ni seolahnya boleh buat apa saja dah. Pergi berdating lah, tu dulu. Kemudian lepas betul daripada puasa. Lepas betul daripada puasa, betul sangat. Ada juga setengah tu main teruk. Main teruk kalau yang tahu main teruk lah. Main teruk tu bukan main saja-saja. Dia nagan juga. Sepasen, 2 pasen, RM1, 2 tu. Main jugalah. Kadang-kadang ada juga yang geng-geng budak-budak muda ni minum arak, tapi dia taklah terang-terang sangat. Kan minum arak orang kata berhibur melampaui batas lah, sedangkan itu hari raya. Dulu-dulunya kan, dulu-dulunya jadinya mana raya puasa dia tu? Puasa dengan raya tu mana? Saya fikir dia orang ni puasa pun macam tak puasa lah kan. Sebabnya apabila puasa itu mereka menahan lapar dan dahaga dengan tujuan untuk dapat kampunan ataupun takwa. Tetapi sebenarnya mungkinlah pada ketika itu penerangan berhubungan puasa ni tidak begitu meluas lah. Sebab pada ketika itu orang berhibur pun, tempat hibur pun tak banyak. Yang ada pun pengwayang tu lah juga. Kemudian yang ada TV, mana-mana tengok TV. Nak drama, tunggu betul drama. Yang peliknya TV pun di airline seminggu tu khabar dah. Malam pertama raya cerita ni, malam kedua cerita ini, 3 Abdul lah cerita, Musa menjanggut lah. Masing-masing ada TV daripada gitu. Apa beza dengan sekarang ni? Makin teruk ke makin tahan? Sekarang ni lebih kurang je. Kalau dulu tengok TV sibuk, sekarang ni sibuk dengan TikTok. Sama juga, sibuk dengan TikTok, sibuk dengan Facebook dia, sibuk dengan WhatsApp dia. Macam-macam sangat lebih kurang lah. Cuma mungkin teknologi tu yang bezanya. Jadi Kesimpulannya kita berharap supaya umat Islam pada ketika ini, hari ini, menyedari bahawa puasa itu untuk kita takwa, dan hari raya itu menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana berjaya kita menunaikan puasa 30 hari. Dengan kita melakukan sedekah, ziarah menziarahi, bukannya semata-mata berhibur, kita berikan sedikit makanan kepada orang miskin, kita menyambut silaturahim, dan sebaik-baiknya pada hari itu kita bertakbir lah. Itulah yang sebesar-besar amalan yang dituntut hari raya itu bertakbir dan bertasbih kepada Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang paling utama sekali. Lepas itu kita sama-samalah bersalam-salaman, bermaaf-maafan, taqabbalallahu minkum. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan pada bulan puasa itu menjadi suatu amalan yang dikabulkan Ta'ala, kerana kita betul-betul menghayati kehendak dan juga tujuan objektif puasa yang Allah Ta'ala suruh kita la'allakum tattaqun. Beberapa perkara yang perlu kita perbaiki untuk kita menyambut hari raya pada hari esok ni, insyaAllah. 1 Syawal bersama dengan 21 hari bulan Mac. Jadi pertama sekali, janganlah kita raya dengan telefon. Raya dengan telefon maknanya over digital. Gitu, over digital. Sibuk main phone, scroll media sosial kan, scroll sana scroll sini sepanjang raya. Tengok baca khutbah apa orang masih lagi tengok handphone. Patutnya pada ketika itu kita beri pertumpuan kepada khutbah. Kemudian buat konten. Raya buat konten. Jadi konten tu menyebabkan kita dah terlalai. Kita nak orang tengok kita punya apa yang kita buat. Kita bangga orang main tengok, sedangkan kita bersama pada ketika itu dengan kawan-kawan kita, mungkin dengan keluarga kita, di hadapan keluarga kita, tapi hati kita di media sosial.
Kemudian kita obsesi konten. Dan kita sibuk dengan TikTok, rakam setiap perkara yang kita nampak. Lepas tu kita viral. Kemudian sengaja cari kesalahan orang ataupun benda pelik-pelik. Kita rakam, lepas tu kita viral. Jadi kita kejar viral ni. Jadi niat kita tu dah berubah. Daripada kita nak cari keberkatan, ibadah dah jadi perhatian manusia, bukan Allah Ta'ala. Kemudian yang kemudian seterusnya kita menormalisasikan masalah ni. Laki perempuan secara terbuka dan dianggap biasa, bahkan rasa bangga pula gitu. Jadi itu soalan kita mempromosi kepada orang lain. Jadi kita hentikanlah amalan tersebut, dan kerana kita rasa perlu faham bahawa itu tidak sesuai dengan agama kita. Kemudian yang seterusnya, trend fashion. Tak patut syariah ni. Yang baju ketatnya, baju nipisnya, lakinya dengan fashion rambutnya berbelang-belang macam-macam lah. Ini tak sesuai. Maknanya walaupun zaman moden, tapi kita bukannya nak buat fashion show pada hari raya ni. Kita nak menyambut hari raya Aidilfitri dengan gembira dan syukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian krisis semaya antara raya dengan fardu. Semaya raya ni sunat je, tapi dia kemain datang awal je, tapi semaya fardu dia tak buat. Ada satu cerita juga. Maknanya kita utamakan semaya. Kerana jangan kalau kita tak semaya raya tak ada isu sangat, dia sunat saja. Tapi kalau kita tak semaya fardu, masalah. Kemudian hiburan yang berlebihan. Kan dengan kuatnya, playlistnya dan sebagainya kan. Sepanjang hari tanpa henti, hiburan kita lebih dinamasi daripada patutnya kita berzikir, kita menyanyi, kita berhibur, kita berjoget, menari dan sebagainya. Buat konten pula. Kemudian raya ni jadi beban kewangan pula dah. Buta. Kan? Kerja cari baju mahal dan sebagainya. Dan lepas tu pembaziran. Dari segi makanan, minum dan sebagainya. Dan yang paling malas sekali, ziarah ni jadi tempat mengumpat. Itu masalahnya kan. Terutama sekali ngumpat orang politik dan sebagainya. Bukan cerita tentang keluarga, bagaimana cerita sebagainya. Ni masalah ziarah pun sama. Sebetulnya bahawa ziarah ni kadang-kadang dia jadi membawa pula, mengumpat. Bukan cerita tentang bagaimana kita nak menyatukan keluarga dan sebagainya, tapi dah ngantikan orang pula dah. Kita tanya soalan pun kadang-kadang sensitif, gaji berapa, kerja di mana, ada kahwin ke belum, anak berapa, itu masalah kan, itu sensitif. Jadi isu-isu ni dia boleh menggurui hati orang mendengar, jadi kita jaga-jagalah. Jangan terlalu berani soal saya peribadi. Kemudian ziarah tanpa adab. Kemudian dia masalah adab, maknanya ikut suka dia je. Lama sangat duduk rumah orang tu, datang waktu pun tak sesuai, pukul 10 malam baru nak ziarah. Datang pun tanpa beritahu, tak bawa buah tangan dan sebagainya. Jadi kena beradab lah, kena bersopan santun lah kita orang Melayu ni. Ada cara dia untuk kita berziarah. Dan yang paling penting sekali ni, yang terakhir ni, raya tanpa roh. Raya makan, tidur depan TV, depan telefon kan. Tak ada lalu kita nak berzikir, tiada takbir, tiada zikir, tiada ucap maaf dan sebagainya, dan tiada perisai rohani langsung. Jadi inilah yang paling penting sekali bagi kita, bahawa hari raya ni bukan semata-mata nak berhibur, walaupun dibolehkan, tapi tidak melampaui batas. Yang penting sekali kita kembali kepada tujuan asal hari raya tu, ialah yang pertama sekali Allah Ta'ala beri kita untuk berhibur, kerana berjaya puasa 30 hari, dan kita bermaaf-maafan dengan ziarah menziarahi dan mengumpulkan silaturahim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.